Dema ni minum air kelapa. Minum air kelapa ke? Cawan kat bini tu. Yo, banyaknya air dia. Dapat setengah jam lah. Air kelapa. Oh, menjenguk. Ya, jom. Ya, kejap. Apa? Nak angkat kain. Angkat kain nak angkat ni. Apa? Nak ikut malung? Nak ikut malung ke? Jom masuk dalam. Kita nak masak ni. Ikan rebus tadi beli. Ikan rebus dengan ayam. Ayam nak masak merah. Tumbuk cili. Nak buat apa? Gulai lemak udang. Mana kain? Sekejap. Belapik. Ada tumbuk cili. Nak buat gulai lemak udang. Cili api. Kunyit dengan bawang merah. Mic kita masuk ni pula. Tapi sikit. Ketuk saja. Ketuk saja. Ni? Okey dah. Tunggu dapur ni siap. Kita masin tadi. Dah. Ini dah terus. Hancur dah. Ini mak balik ni. Ada ayam. Buat ayam cat merah. Mana dia? Ni masak dah ni. Jangan angkat dah. Boleh angkat dah ni. Masak apa? Gulai lemak udang. Masuk. Tak. Api kuat sangat ni. Sedap oh gulai lemak udang tu koyak. Nak buat ni. Boleh je. Tumiskan dia sampai wangi. Kita bubuh air yang ada dalam lesung batu tadi. Lepas tu masuk udang. Masuk udang. Masuk udang ni lah. Tak tahu dah. Mak pernah buat. Okey, masukkan santan. Hati ni cukup ya? Jadi baru dia. Kalau banyak-banyak. Dah. Tu pekat santan tu. Ketik je dalam kunyit. Esok kan? Buat rendam balik. Ya. Mana asam? Tak asam dulu. Asam Jawa je belum. Oh dah wangi sikit. Okey. Ya. Dah. Tidak. Buat air asam ni. Sikit je air asam. Asam. Gaul. Kacau. Nampak senduk tu tak ikut tak? Kacau. Sudah ini. Itu tukar senduk pula ya. Ini yang benarnya. Garam. Mana? So dah bubuh semua, kita bolehlah perasakan dengan garam. Mana garam? Oh, garam. Okey. Kalau kita rasa ya. Banyak kita rasa. Nanti baru kita rasa. Sedap ke hidup ke. Okey, boleh rasa dah. Dah semua warna bubuh dah kan? Garam, asam. Garam, asam semua dah bubuh dah. Boleh rasa. Dah. Ya, Rasa. Okey, lepas tu nak masak ayam masak merah. Yang sini. Masuk bawang. Dah tahu. Takut bermain. Bubuh je lah bawang siap-siap bagi dia masak. Tak payah masuk kemudian lah. Kenapa? Bawang ni. Banyak ni kok. Tak apa. Baru lah sedap. Dia panas ni.
Kau masuk dalam apa? Masukkan Masak tu. tanpa masak. Kau bubur tu. Kita masukkan. Tadi tak blender tadi. Lupa bawang putih dengan halia. Itu saja tak pas masak. Tak pas. Tak apa. Kita masak ni cicai je. Pas masak. Kita bukannya chef pun. Nak masak untuk orang ramai. Catering ke apa. Makan sendiri kan. Bedal je lah. Okey. Bindari. Ada bau tengok. Dia tu. Dia ada bau sekejap. Dah wangi dah. Ini kita. Ni tu berapa garam? Ni tu berapa garam? Opa. Yang tengok opa ya? Cili yang telah di blender bersama bawang. Ini satu. Ini. Abah kata dah betul. Lepas tu bawa orang nak abah penting. Di sini. Dah pada mau lempang. Okey. Tunggulah. Sampai dia masak. Kita tengok jap nasi kita ni dah masak belum. Alhamdulillah nasi dah masak. Upin dan Ipin. Seorang Upin, seorang Ipin. Mana satu Upin? Ini Ipin Ini Ipin, ni Upin. Upin dan Ipin. Pergi duduk kat Upin tu. Atuk Upin. Upin. Upin lah Upin. Upin tu Upin. Atuk Upin. Dan siapkan. Tinggal. Saya buah senjawa, buah cili je. Apa ni sikit je ayam. Ayam sikit je. Tak apa. Terima kasih. Dekat kedai ni, dekat sos. Mesti orang nak kata nak kuah. Dah. Kita merebus sayur. Itu adalah air yang telah dipanaskan bersama dengan daun kunyit. Dah habis dah. Dan kita masukkan bayam. Ini dinamakan rebus Air. Lauk yang sangat simple. Saya nak tumis-tumis masak. So dapur pun dah kemas dah. Nampak clear dah. Tinggal yang tu je nak basuh. Ni semua dah lap. Dah clear. So kita nak basuh ni pula. Tak habis-habis je kerja duduk kampung ni. Lepas satu kerja. Pinggan pula. Ni dah semua dah siap dah. Bersih dah. Aduh. Dah. Ni tak ada minta air. Okey. Kita sambung membasuh pinggan. Sekali dah sayur. Semua dah clear dah. Dah clear sinki, dah clear pinggan, nak makan lagi. Tak apalah, kenyang lagi. Jomlah kita pergi melepak sekejap. Adik, ada. Tak, teh. Cepat. Jom makan. Makan nasi. Tak ada kelapa. Dari sini. Yang banyak tu ke? Yang banyak ke? Yang kan? Ya, buka. Yelah kita dah sampai sini.
Elok lepas mandi. Cek. Betul. Lepas mandi. Itu kita begitu dia baring duduk. Duduk macam cakap. Artinya dia habis kalau kata dia tahu dah nampak. Dia nak dia betul gajah. 6.5 hours later. Okey, dah petang dah ni. Kita nak buat cucu jagung. Ni jagung kita dah jagung kita dah ambil. Jagung dia dah kikis. Yang ni ada ikan bilis, bawang dengan cili kering. Kita nak blender. Okey. Ada tepung. Gandum. Okey, kita nak blender bawang, lada kering dengan ikan bilis. Ni tepung, jagung dengan yang blender tadi, sedikit garam. Okey, kita taruh air, gaulkan dia. Gelap ah. Apa dia? Diorang kat luar. Diorang kat luar. Dah ada daun kucai, boleh tak daun kucai, boleh tak apa? Boleh letak daun kucai, boleh letak toge. Gaulkan ni. Habiskanlah tepung ni. Sekejap tak boleh nak pegang kamera. Ni bancuhan cucu jagung. Nampak plain je, tak ada apa? Tak ada daun kucai, tak ada. So ni je lah. Kalau ada boleh taruh. Okey. Jadilah apa yang ada. Okey, kita tunggu minyak panas. Kalau nak pakai tangan pun boleh, nak pakai sudu pun boleh. Untuk minum petang hari ni. Taulah rasa dia sedap ke hidup. Jagung kita beli semalam tu. Bagi dia letak. Okay, dah. Cukup. Tunggu dia masak. Okay, tunggu dia masak. Sementara tunggu tu kita kemas-kemas mana yang patut. Sebab sekarang depan maghrib kita nak balik. Ni dalam sinki ni dah habis dah. Sedap susun kat sini. Rasa macam nak buat teh tarik je lah. Buat ke tak nak? Fikir. Nak buat ke tak nak? Botak tinggal dalam ni, botak. Botak kena tinggal. Naik motor. Naik motor? Ya. Kita tak bagi dekat ayah. Mak kita dengan Ciki ni tengah ni. Sibuk lah perempuan ni. Plastik. Lembut. Lap. Lembut. Tak ah. Macam kembas saya nak siap ah. Nanti tarik. Tunggu tin melegap baru bubur susu ya. Kita tunggu tin melegap. Lepas tu baru tutup api. Yang ni batch yang ketiga. Ini batch yang keempat. Ini batch kelima. Last. Okay, kita tunggu ni melegap. Teh ni saya masak baru betul-betul masak teh tu. Dan bila dia dah kembang dia punya teh tu, dah melegak, dah kembang, baru bubur susu. Tapi bila kita bubur susu, dia jadi macam ni balik, dia tak melegak. So kita tunggu melegak balik. Dah melegak dah.
Kita boleh hidang lah. Tarik berbuih-buih. Berbuih-buih. Nampak? Kita tuang dalam ni. Ni kodok. Dah siap. Dah. Okey lah, minum sikit. Sambung lagi. Okey. Minum petang. Daripada orang je. Yang lain semua kat luar. Merah makan lah. Merah. Jangan bagi dia ketuk tu. Meh. Botak meh. Mari. Jangan bagi ketuk habis Opah punya meja. Amah. Kenapa tak duduk luar Amah? Halo. Baru dapat keluar ke? Mainlah pasir tu, mainlah. Mainlah pasir korang-orang ni. Nantok dia. Kita bawa botak jalan-jalan, jom. Bawa botak jalan-jalan. Botak nak pergi mana ni? Saya maklum sikit. Ni. Alah, mak seksanya nak bawa. Budak ni berat pula. Kalau lah orang sebelah ni jual tanah, kita ingat nak belilah. Boleh buat sebelah rumah mak ni. Betul tak? Ni, sebelah ni. Ya Allah, gemuknya muka kita. Macam mana ni adik? Muka maklum gemuk ni. Nampak ni. Dagu maklum ha. Mana nak buat? Nak buat ha. Dagu maklum. Double chin. Macam nak buat ni? Cuba bagi idea kejap. Adik. Dek, cepatlah. Dah. Muka dah lah gemuk. Kan dik? Nampak ni? Ha. Dia kerut dari adik tengok. Ha. Tengok dah bercin maklum. Macam tu. Kan dik? Dik, mak aku pandang daripada jauh. Dik, dia jealous lah tu. Dia jealous lah tu. Ni tengok Aira tengok Aira. Penat kita dukung dia ni. Betul lah. Kalau tak habis cerita lagi. Kalau lah orang sebelah ni jual. Kan tanah yang sebelah ni yang naik rumput sampai lagi tinggi daripada maklum ni kan. Jual. Boleh maklum beli kan. Maklum pun duit pun ada, tapi taklah cukup kot nak beli tanah tu. Macam mana? Pinjam duit adik boleh tak? Dik, pinjam duit adik boleh tak? Dia pun tak ada duit, macam mana? Nantilah. Ada rezeki adalah kan dik kan? Betul tak? Nyampah pula aku dia kata. Tak duit buat asyik tak duit kan? Cantik kan? 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 Dah siap. Tengok lah macam mana. Ada rezeki kita ada lah kan? Dek kan? Maklum beli tanah sebelah. Lepas tu maklum buat rumah. Nanti raya tu boleh lah sebelah raya tu tak? Masalah ni tuan tanah tak jumpa. Dia tepuk tangan pula. Amin macam ni. Amin. Tepuk tangan dah. Kita dah habis cerita dia tepuk tangan. Dik, kau pilih maklum apa dik? Tepuk tangan pula dia. Aduh, penatnya aku dukung. Jom kita masuk dalam dik. Minum teh tarik lagi best. Jom dik. Maklum nak minum teh tarik. Sikit je, tambah sikit. Bagi lah. Okey dah. Kejap. Kakak bagi ya. Lagi tahu ke? Tu dia punya, kamu ambil apa? Habis. 10 markah saya bagi. Apa?
Sedap ke? Tak ada hilang. Kan gila mana lubang-lubang yang ni. Lubang itu akak susah sangat. Ha. Wajar budak ni. Tak nak jadi. Dia makan. Oh sebab lubang hidung besar sakit kepala lah. Mana punya ni lah dia punya ni. Jangan Ca. Sekarang tangan kau melekat ke situ. Sedap ni tarik kat luar ni. Dia tarik nak minum. 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 Benda boleh ni maklum punya. Minum. Tengok tu. Duduk. Mama tengah pegang ni. Air ni. Guys. Habis air tu. Habis air. Oh, nak sikit. Bagi mak kakak sikit. Sama-sama. Kakak, minum. Tak ada kotor. Biar tak apa. Nanti cuci. Tapi kakak tak cuci, mama tak cuci. Tak cuci apa? Tapi dah ada. Ayo bisa caca. Apa ni merepek ni kan adik? Habisin. Kiki. Abang. Bye. Sikit. Maya dia nak ni. Aira tepi Aira. Pak Lu nak alih kereta. Itu nanti jap. Biar dulu. Bye. Tinggal lah. Jom kita balik ya. Ini tu cengang lah. Mati tak? Ma? Bye-bye, tai. Tai. Apa tahi? Tai. Tak habis-habis dia sebut tahi. Nak kena budak ni. Tek kucing. Hidup. Itulah dia. Duduk kampung macam ni lah. Dah tak turus lah. Atau dah hidup. Kasut kamu mana? Tadi kotor. Nanti masuk dalam, masuk kaki lah. Tak basuh tinggal luar. Dia tinggal you. Tak basuh. Jangan bagi dia masuk. Santai kan petang-petang ni, dek. Oh, Mama dah sudah tutup cermin ni. Ha? Tu. Ini depan tu dekat Oni kan. Yang berenda kan. Dah sambung depan tu. Oh, dah sambung. Dulu kan kita berenda. Oh. Kan? Dia stand lagi pasal? jadi apa? Hall kan? Kan? Ya kot. Ya, dulu berenda. Oh. Kan lah anak yang pimpok itu. Kalau dia pijak tu. Memang. Sikit. Dah korek dah. Dia korek. Ini budak. Kena marah. Tengok hidung dia dah. Hidung dia dah ni dah. Cakap jangan lupa subscribe kata. Cakap lah. Cakap. Cakap sama-sama. 1, 2, 3. Ayo buka. Lagi? Jangan lupa like and subscribe. Yes. Subscribe apa? Subscribe. Apa maklumnya channel? Dari Maria. Dari Maria. Alicia Maria. Aira Maria. Semua Maria. Semua Maria. Lagi sekali jangan lupa subscribe sama-sama. 1, Jangan 2, 3. lupa like subscribe tau. Botak. Kau apa? Cepat Ca. Jangan lupa. Jangan
belah sana, belah sana. Pak ambil gambar dengan Pak Lim. Baik, sini, sini. Jangan lupa Sini, kat sini. bidin. Okey, baik. Sini Aira. Sini, sini, sini. Okey, 1, 2, 3. Mana abang, bang? Dah. Ambil tu. Lagi sekali, lagi sekali. 1, 2, 3, cepat. Siapa? 1. Cepat. Pada sini. Sekejap. 1, 2. Alisha mana? Ya. Oh, Alisha sini. 1, 2, 3. Mana? Sini, sini. Ya Allah, 1, 2, 3. Cha, tak nampak lah Cha. Tak nampak ah. Sini, sini. 1. Cha, ke bawah tunduk, tunduk. 1. Adik tengok sini. 1, 2. 1, 2. Bang, mana sini? 1, 2, 3. Hey. Kita ambil gambar guna Polaroid. Tengok gambar-gambar dia. Ni gambar dia. Gambar guna Polaroid. Ni ah. Mana lagi? Mana lagi? Tengok. Mana lagi gambar tengok? Gambar tadi aku ambil mana? Ni. Bukan air. Bukan dekat ni. Nah. Mana? Saya nak Kering gambar. lagi tu. Saya nak Tak kering lagi, tak kering lagi. Dah kering dia akan. Pegang dulu. Dah kering Ni. dia akan. Ah ni. Mana terang. Nampak tak? Nampak tak? Tadi dah macam. Aku ini. Kita tak satu mama. Aku boleh close up. Nanti jap. Mak Lu tengah fokus ni. Sabu. La ilaha illallah. Aira. Buang kodak aja nanti. Alah, tekan-tekan. Sorry. Habis. Ada berapa dah ni? 10. 10 dah tinggal. Ada Kita dah tengok. Dia tak boleh membazir sebab dia ni ha. Sekejap nak pijak belakang. Ha. Alah ni. Ada. Tak payah ambil gambar dia. Tengok. Sekejap. Yang bijak belakang tu Jimin. Sekejap Mana lah. ke susahnya nak fokus. Nak tengok. Kakak nak tengok dua ke? Yeah. Ha, tu gambarnya. Tu tak kering lagi ke? Ha? Ni memang tak kering ke? Mana? Sekejap. Ni baru ambil. Pijak lah. Gambar ni. Off. Macam ni off. Tak kering. Ni dah kering dah. Off. Tengok gambar dah. Banyak tak kering. Belum kering lagi kot. Lambat sikit. Mana? Yang ni kelakar lah gambar. Mana? Si Aira. Aira duduk Gambar macam mencangkung. dulu-dulu. Ha, macam dulu-dulu kan. Mana nak tengok? A few inches later. Kita nak balik, Dik. Nak balik rumah dah. Habislah cuti kita. Kan? Kita tak tidur. Dah tidur. Dah tidur. Kamu asyik nak menangis je. Kamu asyik nak menangis je. Wah. Adik kan? Adik baik je. Ya, ada pun nangis. Ada pun nangis. Adik nangis? Oh, lekat dalam beg. Tengok. Cek dulu. Mama tak tahu ya Cek, sebab cek Mama tak pegang Cek handphone. kamu sekali. Kan tertinggal siapa nak patah balik ambil. Ha. Kamu je. Kamunya? Ada? Dadah. Sejuk ni. Dah. Masuk dalam kereta. Panas tu. Jangan lupa subscribe. Kita nak balik dah. Bye-bye. Tengok sini. Kita nak balik dah. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Bye. Bagi gambar dengan video tadi. Bye. Cah mana Cah? Saya tinggal. Tinggal. Masa